Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk, Doktor, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, warga KBS sekalian. Tazkirah pagi Jumaat. Bersedekah secara rahsia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqatus sirru tudfi'u ghadabar rabb. Hadis hasan rawahul at-Tabrani. Maksudnya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekah secara rahsia memadamkan kemarahan, iaitu kemurkaan Allah. Hadis hasan riwayat at-Tabrani. Keterangan hadis, inilah kelebihan orang yang bersedekah secara rahsia, iaitu dapat memadamkan kemurkaan Allah. Selain itu, antara 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat nanti, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi saddaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluh ma tunfiqu yaminuh. Seseorang lelaki yang memberi sedekah dengan sesuatu sedekah, lalu disembunyikan sedekah itu hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Sedekah secara rahsia lebih dekat kepada keikhlasan dan menjauhkan daripada sifat riak. Sedekah secara riak tidak mendapat pahala di sisi Allah, manakala sedekah secara rahsia digalakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla, in tubdus sadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Sekiranya kamu menampakkan sedekah-sedekah itu pun baik juga jika kamu merahsiakan dan memberikan kepada fakir miskin, maka itu adalah lebih utama bagi kamu, dan ia akan menghapuskan sebahagian daripada kesalahan-kesalahan kamu, dan Tuhan mengambil apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 271. Sekian tazkirah Jumaat pagi ini. Moga bermanfaat. Perbanyakkan solawat di hari Jumaat yang penuh berkat. Assalamualaikum.